Alhamdulillah, bahagian cooling coil tadi dah selesai dah. Kita dah buat dah tadi. So, jadinya kalau korang belum tengok video cara cuci bahagian cooling coil, nanti korang boleh tengok video yang sebelum ni. So, sekarang ni saya nak sharekan dengan korang cara nak cuci bahagian blower aircon dia pula. So, blower tu macam mana? Saya tunjukkan dahululah. So, ini adalah blower aircon rumah kita. So, blower ni dia duduk dekat bahagian dalam. So, blower ni nak kasih mudah faham, kipas angin dia lah. So, blower ni kalau kotor, blower ni kalau penuh dengan habuk, automatik aircon kita, angin akan jadi perlahan, aircon akan jadi kurang sejuk. So, blower ni wajib dicuci secara berkala sama dengan cooling coil. Saya nak cakap, setiap kali cuci cooling coil, setiap kali itulah kita kena cuci kita punya blower. Okey, isu dia. Macam mana nak cuci dia ni? Sebab ramai orang ingat nak cuci blower ni, mesti kena buka dia punya blower ni. Betul tak? Okey, macam ni. InsyaAllah, tutorial video yang saya kongsikan pada korang pada hari ni, korang tak perlu buka cabut keluar. Saya tunjukkan dengan korang cara nak bersihkan blower ni tanpa dikeluarkan, kita cuci terus dekat bahagian dalam ni. Susah ke? InsyaAllah mudah saja. Okey. So, apa persediaan yang korang kena buat? First kali, pastikan aircon jangan di-on-kan, jangan dihidupkan aircon. Kemudian, pasangkan canvas biru ni siap-siap. Sebab canvas ni kalau korang tak pasang, masa korang cuci bahagian blower, nanti air-air daki, kotoran-kotoran ni semua akan menitik dekat lantai. Habis basah semua lantai rumah korang. So, jadinya, pastikan pasangkan canvas pencuci aircon ni siap-siap. Kalau korang tak ada canvas ni, nanti korang pergi tengok dekat beg kuning. Saya ada belanja sekali dengan pencuci aircon. Satu set macam tu. Okay? Right. So, pasangkan canvas pencuci aircon macam saya buat ni. Alright. So, next, apa nak kena buat? So, first kali, kita kena basahkan terlebih dahulu kita punya bahagian blower kita ni. So, nak basahkan macam mana? So, cara nak basahkan dia, kita gunakan air pipe. So, untuk korang yang ada water jet, pakai water jet lagi senang kerja. So, kita basahkan terlebih dahulu. Okay, so macam mana cara nak basahkan dia? So, ambil air, tembak terus dekat bahagian blower kita ni perlahan-lahan. Kita kena pastikan semua bahagian blower kita ni basah kena dengan air yang kita sembur ni. So, macam mana kita nak pastikan semua bahagian blower tu basah? So, simple saja. Tips dia, korang kena gerak-gerakkan blower tu supaya semua bahagian blower tu kena dengan air. Sebab kalau korang tak gerakkan, korang sembur saja air macam ni, apa yang akan jadi? Bahagian depan saja yang akan basah dan insya-Allah bahagian depan saja yang akan bersih. Bahagian bawah, bahagian belakang, bahagian atas takkan bersih. So, macam mana tips dia? Macam mana cara nak gerakkan blower tu? Masukkan jari ke dalam, sentuh blower, korang kais blower tu supaya blower tu gerak-gerak. Faham tak? Okey, contoh macam ni Masukkan jari, sentuhkan blower, blower dah pusing perlahan-lahan, ambil air, semburkan dia, basahkan dia. Ini adalah proses wajib Sebab kalau korang skip proses ni, jangan pelik, bang kenapa bang aircon saya angin dia sebelah ada, sebelah tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada. Itu bermaksud blower korang tak sekata dibersihkan. Bermaksud blower korang tak bersih secara keseluruhan ni. So, step pertama ni, basahkan sebasah-basahnya sebab tujuan dia adalah untuk kembangkan daki-daki, habuk-habuk yang melekat dekat blower dia. Umpama macam kipas angin rumah kita, dekat ujung-ujung dia banyak habuk kan. So, kita sembur dengan air, habuk-habuk tu kembang, nanti senang nak tanggalkan. Itulah motif dia, okay? Alright. Step pertama, kita basahkan. Settle. Lepas kita dah basahkan, apa kita nak kena buat? So, kita nak tanggalkan daki-daki dia tu. Kita nak keluarkan habuk-habuk tu. Cara yang paling mudah untuk keluarkan daki-daki dan habuk-habuk tu, kita gunakan pencuci aircon saja. So, ini pencuci aircon jenama saya sendiri VC Pro. Satu botol ni, dia boleh cuci 3 hingga 4 biji aircon. So, bukan blower saja tau. Cooling coil, blower dan termasuk outdoor, itu dikira 1 unit aircon. So, maksudnya, satu botol ni, boleh cuci 3 unit aircon. Okay, so macam mana cara dia nak tanggalkan daki-daki tu? Sembur saja. Sembur saja pencuci aircon ni dekat bahagian blower. Korang tak perlu lagi berus, tak perlu lagi gosok, tak perlu lagi nak congkel-congkel apa semua. Biar pencuci aircon ni yang tanggalkan daki-daki dia. So, sembur. Okay, sama juga kena pastikan semua bahagian blower tu kena dengan pencuci aircon. So, maksudnya kena gerakkan blower yang dekat bahagian bawah ni naikkan ke depan. Okay, masukkan jari, sentuh blower, naikkan ke depan. Kita sembur lagi dengan pencuci aircon. Boleh nampak cara dia? Simple sangat-sangat. So, sembur. Okay, gerakkan lagi. Naikkan blower dekat bahagian bawah ni ke depan. Semburkan lagi. InsyaAllah. Kalau korang buat semua tips-tips yang saya kongsikan ni, walaupun tak buka dia punya blower, InsyaAllah blower korang tetap juga akan bersih. Okay? Semburkan perlahan-lahan. Okay, last. Kita gerakkan sekali lagi. Naikkan ke depan. Okay, settle. Sekali lagi. Okay, dah. Simple saja. Mudah saja. Okay?
Alright. Lepas kita dah sembuh, apa kita nak kena buat? Okay. Tunggu sekejap. Biarkan daki-daki tu semua tanggal. Okay, lebih kurang dalam 15 ke 20 saat. Maksimum 1 minit lah lebih kurang macam tu. Tapi jangan lama-lama sangat. Sebab kalau korang biarkan sampai 20 minit, biarkan sampai setengah jam, daki-daki yang dah kembang tu nanti dia kering, dia melekat balik, korang nak bilas susah. So, jadi ni sebaik-baiknya lebih kurang dalam 1 minit. Ambil air semula. Kalau korang gunakan water jet, teruskan gunakan water jet, lagi mudah kerja. Ambil air kalau guna pump garden, tembak semula dekat bahagian blower. Sama juga, masa proses kita bilas ni, jangan lupa gerak-gerakkan blower tu. Okay, masukkan jari ke dalam, sentuhkan blower, gerak-gerak, sembuh dengan air. Bilas bersih-bersih kita punya bahagian blower ni. Okay, InsyaAllah. So, macam tu je cara cuci bahagian blower. Kita tak perlu buka, tak perlu tanggalkan. Cuci direct kat sini. Yang penting, kena pasang canvas ni supaya daki-daki kotoran tu tak menitik terus dekat lantai rumah kita. InsyaAllah. So, bahagian blower ni, konsisten, maintain, sekurang-kurangnya setahun sekali. Senang cakap, setiap kali cuci cooling coil, setiap kali tu cucilah korang punya blower. Alhamdulillah. So, bahagian blower dah pun selesai. So, macam itulah cara cuci blower aircon rumah kita. So, kalau korang tak berhajat untuk cuci di bahagian luar, so, korang boleh onkan semula korang punya aircon. Selepas 15 minit ke 20 minit, korang cuci. Maksudnya aircon dah kering, dah boleh on dah. InsyaAllah. Tapi kalau korang nak belajar cara cuci bahagian luar, korang kena tonton video satu lagi. Okay? Assalamualaikum.